talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel Mustafa Kamal. Okay, so macam konten yang semalam saya dah buat trash talk version semua orang boleh trash talk, siapa-siapa boleh trash talk. Untuk hari ni pun saya nak buat trash talk part 2. Untuk konten hari ni, trash talk part 2 ni adalah dia boleh pilih seorang saja siapa yang dia nak trash benda yang dia tak puas hati lah. Okay, macam semalam semua boleh trash siapa-siapa je lah. So hari ni dia boleh pilih trash talk dekat orang tu seorang saja. Seorang saja. So tak boleh nak ambil dua orang ke apa, tak boleh. Dia seorang saja. Okay, so korang nak tengok konten ni macam mana? Jom kita tengok konten ni guys. Okay, so saya dah terangkan macam mana konten ni berjalan. Okay, so untuk trash talk yang hari ni, kita bagi orang yang first start dululah. Okay, so kita bagi Saleh dulu start. So Saleh boleh pilih. Tak nak awal sangat Azul dulu ke? Tak boleh. Aku yang pilih. Dia pilih abang kan? Abang nak test dia boleh test abang. Tinggal kita dua nak test abang kan? So semua macam M kau. Kau boleh pilih nak test talk siapa? Kita kan pilih. Okey. Salah seorang kau rasa macam kau betul-betul nak cakap dengan dia ni. Dah. Keluar. Dia tu je. Bagi dia. Dalam ni tu je. Apa punya cakap? So nanti abang boleh pilih dia kan? Betul. Nak cepat kan? Dia halau kita. Kau nak pilih siapa? Pilih dia juga lah. Nak cepat kan? Kena ni. Zul, ingat kau ingat tau dia pasal semalam pasal pintu Chris dengan gaji-gaji kau lah. Yang ni lain sikit. Roti canai yang kau tak bayar aku RM3 tu dekat Istilah. Itu paling aku buat berhutang Zul. Hutang ni bawa sampai mati. Kau tak bayar kau berada lah kau. Okay, dia tak banyak sebab semalam dah bagi banyak kau dah puas lah. Yang dua ni pasal bilik lah. Pasal bilik. Hari tu yang boleh-boleh kita kemas tu kau dah tahu kan. Macam hantu, macam sarang tikus tu. Tu je aku tak banyak. Okay, lebih kurang. Okay guys, tu je guys. Tak banyak ke orang seterusnya. Abel. Sikit lah. Asal dia pilih aku. Dan berani dia cakap nak boleh buat tak ada hal lah. Yelah, so semalam ada pilih saya kan. Saya tak ada lagi. Buat steady guys. Okay, buka amal lah. Okay, apa-apa sebelum start minta maaf. Apa minta maaf. Yelah, kalau sebab nanti saya kena potong. Okay. Yang pertama, semalam abang cakap saya apa tu, yang abang ni okay, yang saya tak suka dengan abang kan, sikit lah kan. Abang rasa abang ni perfect. Sebab abang cakap kau kau pakai macam ni kan, macam ni ingat. Ingat handsome lah. Abang baru kali 5, dia tak handsome pun kan. Perut buncit, rambut segambar kan. Yang kedua, abang kuat menekan abang. Kalau orang tak nak tu tak nak lah, janganlah kuat menekan. Kalau tak nak tu jangan paksa. Macam orang tu ada benda nak buat kan. Okay, yang ketiga, yang terakhir lah ketiga. Boleh cakap. Betul menekan. Betul. Ada menekan. Betul. Okay. Yang terakhir lah janganlah kedek sangat dengan kita orang ni kan. Janganlah kedek kan. Janganlah berkira sangat lah kan. Boleh cakap sikit. Boleh cakap. Rasanya tak kedekut datang sini aku bagi je minum ke makan ke. Tak ada pun kedekut. Yelah ada kadang-kadang dia kedek, ada kadang-kadang dia tak kedek lah. Kadang-kadang tu je lah. Kedekut sebab kau banyak buah dengan aku. Tak usahlah sebut. Okay. Okay, next aku boleh bagi kat Zul. Dah tu je. Tu je lah. Okay. Next kita bagi Zul.
So tadi korang dah tengok Abel trash talk saya. Tak ada rasa apa-apa pun bagi saya. Dia macam simple sangat. Kedekut tu biasa kadang-kadang memerlukan duit nak pakai. Kadang-kadang kalau saya tak kedekut, dia nak setakat makan minum saya belanja gitu je. Dia pandai-pandai dekat saya kedekut. Ada dia yang kedekut kan. Saya minta belanja pun dia keda. Tak tahu lah kan. Sekarang ni Zul pula akan trash talk Saleh. Okay, so jom kita tengok dia trash talk Saleh. 2 ekor ni tak tahu apa yang dendam. So korang tengok lah. Kalau konten yang dia orang berdua ni saja lama sangat, memang minta kena maki dengan saya sebab saya akan edit nanti. Okay, so korang stay tune je konten. Okay, salam dulu macam biasa. Banyak nak cakap kan. Jagalah Nombor satu, janganlah nak rasa kau tu perfect sangat. Kau rambut pun macam ni. Ni apa ni baju apa Dah cakap perfect sangat. Lepas tu nak cakap pasal motor, tengok tak ada transport nak balik sekolah, aku lah datang ambil. Nak keluar pun aku bawa. Nak jumpa ex kau dekat Kajang pun aku bawa. Dek, kamera sini. Kau pandang sana. Dah tu je saya nak cakap kat dia. Sikit tu trash talk daripada Zul. Ni kali ni tak nampak macam dia lepaskan segalanya lah. So tengok member yang baju hijau tadi tu pun macam steady je, tak ada reaction apa-apa. Okay, so untuk orang seterusnya saya pula nak trash talk. Saya tak perlu nak, tak payah keluar. Tak payah keluar. Saya nak betul gambar. Nak betul gambar. So saya nak trash talk dia pula. Okay, semalam tu tak cukup habis lagi. So hari ni saya bagi habis-habis kau-kau punya. Dia tak panjang sangat, sikit je tapi saya akan cepatkan lah. Sedap ngatur orang. Kau pun sebenarnya tak perfect pun. Saya tahu, acah-acah tahu. Lepas tu rambut konon-konon nak spike lah, tapi tak jadi. Ni rambut ni karat. Benda rumah kau air karat tu ke? Rumah kau air karat meledak. Lepas tu tangan acah-acah masuk dalam poket. Ingat apa? Kau style sangat ke? Ni satu lagi seluar labu-labu. Dari mana? Tak kena Zul. Tak kena. Aduh. Lepas tu baju nak pakai hitam. Kulit dah hitam, jangan pakai hitam. Pakailah putih ke warna lain, dia bagi nampak terang sikit kan. Saya tu cuba senyum sikit. Tak sesuai lah. Tak sesuai kau senyum itu. Tak sesuai. Kau ingat kau cukur kau punya janggut semua misai tu dah handsome lah. Tak handsome mana pun. Kau tetap tak handsome kan. Hari ni ada nak pinjam duit tak ada? Tak ada. Oh yeah. So ada last saya nak bagi lah. Kalau dah join grup motor tu, pastikan aktif lah. Jangan nanti bila orang bagi tahu ni orang mention nama buat senyap. Ataupun orang cakap buat natang benda pun tu. So buat-buat lah ubah. Jangan cakap busy lah apalah. Satu lagi last. Orang lain pun belajar college juga. Orang lain pun belajar college juga, tapi tak sendiri macam kau lah. Yang kerja pun busy juga. Awak college. Awak college dia. Okay, so itu je lah saya nak trash talk dia. Tak pedas pun. Saya bagi sikit-sikit lah. Okay, so saya rasa dah tak ada orang pun nak trash talk lagi. Sebab cuma boleh pilih seorang ya. Okay, kita pergi ke orang seterusnya. Abel. Hey. Lama tak jumpa Syed. Syed Alhamdulillah. Tadi aku dengar kau cakap Saleh apa? Tak perfect kan? Sedar diri sikit. Kau pun ada tak perfect? Perfect tu memang perfect. Kau memang handsome tu. Aku jujur sangat. Aku jujur pada hati. Kau memang handsome. Tapi satu je, perangai ubahlah sikit. Umur dah 17. Matang sikit benda. Salam sikit. Matang sikit. Satu lagi, orang pun belajar agak kan? Orang pun ada sekolah, ada kolej, ada belajar agak. Kali kalau orang dah nak meeting tu, kau boleh kalau nak asal tidur kau check awal-awal info dalam grup tu awal-awal lu info. Aku pun sama juga Sama je. Okay, yang ketiga apa? Tu. Ni jauh sikit lah. Okay. Tolong jangan makan kacang sangat
Tu ya, sebab muka dah macam kacang dah tu. Okay. Tu je lah. Terima. Sebab yang ni tak ada, dendam ni semua lawak je. Tapi yang tu lah, memang jujur sikit lelaki. Saya dengan Abang memang tak ada masalah pun. Okay, next saya bagi Abang Mustafa. Guys, so korang dah tengok trash talk daripada diorang dan saya juga. Masing-masing dah trash talk. Saya dah trash talk dekat Zul, Abel dah trash talk dekat Zul, Saleh dah trash talk dekat dia, Abel trash talk dekat Zul juga. Kau trash talk apa? Abel trash talk siapa lagi? Mula saya Abang tu kontes malam. So hari ni dia dah trash talk lah, seorang-seorang dah kena trash talk. Okay. So konten ni simple je, tak panjang mana pun. Sebab ni saya buat part 2. Macam semalam tu saya buat semua sekali boleh trash talk lah, siapa-siapa boleh trash talk. So untuk konten hari ni simple je, saya tak nak panjang. Okay. So kalau korang rasa korang enjoy dengan konten yang trash talk part 2 ni, korang jangan lupa tekan button like, comment dan share. Jangan lupa ini banyak dendam Azul. Turn on notification, okay, untuk korang tengok konten seterusnya pada masa akan datang lah. Okay. So saya ucapkan bye bye guys. Assalamualaikum. Jumpa korang pada next content.